إلا حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam, kerana dengan berkat dan izin daripadanya, maka hari ini kita masih lagi diberi peluang dan ruang untuk kita berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini dalam usaha kita melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah di dalam bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Dan salam serta selawat kata junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan seluruh mereka begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang Allah, pada pagi ini kita teruskan satu majlis ilmu kita, dan hari ini kita masuk satu bab khas, iaitu kita mengambil pengajaran dalam ibrah bulan Ramadan. Itu kita bincang pada bab qada, fidyah dan kifarah puasa. Bab qada maksudnya menggantikan. Bila kita nak gantikan puasa, dekat sini kadang-kadang timbul beberapa isu. Satu daripada ini, kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, dulu mak saya atau ayah saya ataupun adik-beradik saya, waktu dia hidup dulu, dia pernah meninggalkan puasa. Kemudian dia tak sempat nak qada kami, lalu dia meninggal. Bila dia meninggal, adakah qada puasa dia tu tertakluk ataupun wajib dibuat oleh anak dia atau wali dia ataupun waris dia? Hari ini kita akan pergi satu persatu. Baik, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa ni, kalau kita bandingkan antara orang Islam dengan orang Nasrani, jauh berbeza. Beza dia, kita bersahur, kita ni berpuasa dengan bersahur. Kenapa? Sebab dalam sahur tu ada dia punya keberkatan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan orang yang berpuasa ni ada 3 peringkat. Puasa ni dalam bahasa Arab disebut sebagai sa'um. Sa'um. Jadi Imam Ghazali sebut orang yang berpuasa ni ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat sa'um al-awam. Yang kedua, sa'um al-khawas. Yang ketiga, sa'um al-khawasil khawas. Apa maksud sa'um al-awam? Iaitu puasa orang awam. Maknanya orang di peringkat awam berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi dalam masa yang sama, tak mampu nak mengawal perasaan dia, naluri dia, mulut dia, dan sikap-sikap yang mazmumah yang patut dibuang. Puasa-puasa mengata orang pun rajin. Puasa pembuat kedekut pun rajin. Puasa pun rajin,
bergaduh dengan orang pun ada. Ini perkara-perkara yang patutnya kita kena elakkan. Yang kedua, Saum al-Khawas. Imam Ghazali sebut orang berpuasa yang berperingkat pada Saum al-Khawas, iaitu orang yang berada pada peringkat pertengahan. Selain daripada berpuasa menahan diri daripada makan dan minum, dia juga berpuasa mengawal seluruh panca indera. Hati jaga, perasaan jaga, perbuatan jaga, percakapan pun jaga. Itu sebab ada ulama sufi sebut salah satu daripada tanda-tanda puasa kita diterima, kita ni menjadi lebih baik daripada sebelum ni. Sebelum puasa kita ni terkenal dengan sikap pelik kita, kedekut kita, sombongnya kita, ujubnya kita. Bila masuk bulan Ramadan, perbuatan tersebut dibuang. Habis saja Ramadan, semua perbuatan tersebut dah tak berlaku lagi. Maknanya itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda puasa kita itu. Baik, yang ketiga, Imam Ghazali sebut orang yang berpuasa bertaraf Saum al-Khawasil Khawas, iaitu orang yang berada pada peringkat yang cukup istimewa. Bukan saja dia berpuasa menahan diri dan makan serta minum, bukan saja dia mengawal perasaan, jiwa dan sebagainya, tapi hati nurani dia juga berpuasa. Kita tengok contoh tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan, beliau sepanjang bulan Ramadan mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Satu hari maknanya 2 kali khatam. Kalau sebulan 60 kali khatam. Agaknya kita boleh fikir bila masa Imam Syafi'i ni nak bercakap, bila masa Imam Syafi'i nak cerita orang, tak ada. Itu sebab orang yang dah mencapai pada tahap khawasil khawas, dia tidak memandang semua amal perbuatan yang dibuat, tapi yang dipandang, yang dinilai ialah setiap perbuatan Allah kepada diri. Baik, selesai. Kemudian bab qada, bab fidyah dan juga bab kifarah. Qada ni tuan-tuan bermaksud menggantikan ataupun membayar ataupun mengulangi semula ataupun top up dalam bahasa Buddha. Kenapa? Sebab ibadat puasa yang kita buat berlakunya perkara-perkara yang mencacatkan puasa tersebut, yang menyebabkan dia tidak sah, yang kita kena ulang balik. Hukum mengqada'kan puasa mengikut jumhur ulama adalah wajib dan tiada khilaf bagi dia. Kenapa tak sah? Sebab batal. Ustaz, saya puasa, saya tidur sepanjang masa. Puasa kita sah ke batal? Sah, tapi makruh. Ustaz, saya puasa, saya pergi bekam. Puasa kita sah ke batal? Sah. Ustaz, saya puasa, gusi saya berdarah. Bila dia berdarah, kita kumpul, kita telan. Batal kalau disengajakan. Ustaz, saya puasa, mulut saya berbau. Saya ambil pewangi, saya spray kat mulut saya. Batal. Sebab tak ada darurat. Tapi disebabkan darurat, berpenyakit, sah. Ustaz, saya berpuasa, saya terlupa nak niat. Saya terlupa nak niat. Niat ni tuan-tuan, kalau ikut pendapat ulama, ada 2 jenis niat. Satu, berniat, kita boleh buat niat pada tiap-tiap malam. Yang kedua, kita boleh niat untuk sebulan sekali. Dalam mazhab Imam Hanafi, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, boleh kita berniat pada tiap-tiap malam. Besok nak puasa, hari ni kita niat. Bermula daripada maghrib sampai besok sebelum terbit fajar sedikit. Dan kita boleh sebut dalam bahasa Arab ataupun kita boleh sebut dalam bahasa-bahasa lain. Ustaz, saya tak boleh sebut bahasa Arab, saya nak sebut bahasa lain. Boleh.
tapi yang afdal, yang aula, yang terbaik, kalau boleh kita sebut dalam bahasa Arab. Kenapa? Sebab bahasa Arab ni merupakan bahasa Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebut berbahasa dalam bahasa Arab, dan bahasa syurga pun dalam bahasa Arab. Jadi boleh kita niat pada tiap-tiap malam. Tapi kalau ikut pendapat Imam Malik, boleh kita berniat untuk sebulan sekali. Besok masuk 1 Ramadan, malam ni kita niat untuk sebulan pun boleh. Cuma kita kena faham, kalau kita bertaklid pada pendapat mazhab Imam Malik, niat untuk sebulan akan berlaku sah kalau tak berlaku apa-apa perubahan pada diri kita. Contoh, minggu pertama kita sihat, masuk minggu kedua kita tak sihat. Orang perempuan sebab uzur, contoh. Orang lelaki contoh sebab sakit, saya tak boleh puasa lah hari ni, saya tak sihat, maka kita tak puasa. Jadi satu hari kita tak mampu nak puasa, bila masuk hari yang berikutnya kita nak puasa, maka niat untuk sebulan tadi tu dia dah jadi takbir. Jadi kita kena ulang balik. Ustaz, saya puasa, saya terlupa nak niat. Bangun sahur tak? Ya, saya bangun sahur. Sahur tu dikira sebagai apa? Dikira sebagai orang yang ada usaha, orang yang ada ikhtiar untuk berpuasa pada esok hari, maka sah. Ini perkara-perkara yang boleh batalkan puasa. Kalau makan dan minum, kita sedia maklum. Ustaz, saya nak gunakan obat titik mata, kebetulan mata saya ni perih, kita pun ambil, kita titik. Puasa kita sah ke batal? Batal kalau kita rasa obat tu hingga ke tekak. Sebab kalau kita tengok mata kita ni tuan-tuan, kalau kita buka belah bawah ni ada satu lubang. Lubang tu yang mengalirkan air mata, dan dia menjurus ke rongga dan sampai ke tekak. Bila kita guna ubat titik mata, betul-betul nak ubat tu masuk dekat mata kita, dan kita terasa ubat tu sampai ke tekak, dengan cara bagaimana? Kita terasa pahit, maka puasa kita batal. Bila tuan-tuan? Kalau dititip dalam jumlah yang banyak. Kalau setakat 2-3 titik, tak membatalkan puasa. Jadi hukum mengqada'kan puasa mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama bermaksud kesepakatan semua ulama-ulama mujtahid adalah wajib, tiada khilaf. Jadi start macam mana dengan keadaan tu tadi? Orang yang meninggal belum sempat mengqada'kan puasa. Ulama membahaskan orang yang meninggal, kebetulan meninggalkan puasa, dan sebelum dia meninggal dia tak sempat nak berqada', lalu dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan adanya uzur, contoh sakit, tak sempat nak berqada'kan puasa, bila dia meninggal tak wajib dia berqada' ataupun mengeluarkan fidyah. Yang kedua, kalau orang yang meninggalkan puasa, kemudian meninggal, sebelum dia meninggal dia tak sempat nak qada'kan puasa, tapi dia jenis orang yang tak nak puasa, malah nak puasa. Benda-benda yang wajib pun tak nak buat. Wajib ke atas kita sebagai waris atau wali mengqada'kan ataupun mengeluarkan fidyah betul itu. Ustaz, macam mana lah waktu dia hidup, perangai dia tak macam orang, puasa tidak, ibadat wajib tak, itu dia dengan Tuhan. Tanggungjawab kita membantu dia. Ustaz, saya mampu setakat ni saja, yang lebih kita doa. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Baik, yang kedua, saya dapatlah satu WhatsApp daripada kawan saya yang berada di Indonesia. Dia kata, Pak Ustaz, macam mana nak kalau golongan-golongan orang Islam yang murtad, bila dia murtad, contoh 2 tahun murtad, kemudian kembali pada Islam, wajib tak dia mengqada'kan balik semua ibadat wajib? Wa na'udzubillah min zalim. Kita minta jauhkanlah pada perkara ni. Orang murtad ni,
Maknanya orang Islam yang berpaling daripada Islam lalu menganut agama lain. Dari segi hukum, orang yang murtad ni wajib kita suruh dia, wajib kita suruh dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, maka hukuman hudud boleh dijatuhkan pada dia. Cuma adalah ulama-ulama tertentu dekat Malaysia, dia khilaf dalam bab ni. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau menggerakkan satu program, satu hukum, dipanggil hukum ar-riddah, menyerang ataupun memerangi ataupun menghapuskan golongan-golongan ar-riddah. Apa maksud ar-riddah? Itu golongan orang yang murtad. Tapi yang sedihnya, ada juga ulama sebahagian lah, 2-3 orang, dia kata orang murtad zaman sekarang kita tak boleh sewenang-wenang membunuh dia. Kenapa? Dia compare zaman sahabat dulu tak ada persempadangan. Jadi orang yang murtad kita tak boleh jatuhkan hukuman bunuh masa tu dulu. Kita kena suruh dia bertobat, kita kena ajak dia kembali pada Islam. Berapa lama? 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan selama-lamanya pun boleh. Bahkan selama-lamanya boleh. Dulu tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada persempadan. Lebih 3 hari maka hukum bunuh. Tapi zaman sekarang ada ulama disebut orang yang murtad, walaupun kita dah seru dia 3 hari dia tak nak kembali, maka dia diberi kebebasan untuk hidup. Walaupun seumur hidup dia kita bagi dia kebebasan. Kenapa? Sebab zaman sekarang ni dah ada persempadanan. Kalau tuan-tuan tanya saya berpendapat zaman tu lagi tepat. Sebab apa? Orang yang murtad mustahil takkan mengganggu ataupun merosakkan orang Islam. Contoh Islam liberal. Islam liberal ni tuan-tuan sebenarnya bukan Islam. Dia adalah golongan-golongan yang telah murtad. Daripada sudut akidah mempertikaikan syahadat. Kami boleh syahadat, kami sebut asyhadu an la ilaha illallah, tapi kami takkan sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Sebab dia kata bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sama level dengan Nabi-Nabi lain. Orang ni murtad. Dari sudut muamalat dia mempersoalkan. Kita tidak boleh melaksanakan hukum faraid. Kenapa? Sebab hukum tu lebih kepada double standard. Dari sudut ibadah kita boleh minum arak, dengan syarat kena minum secara privacy. Kalau minum open depan orang ramai, mengganggu orang, yang tu salah. Islam kata tak. Open ke, tertutup ke, privacy ke, apa ke, Nabi sebut kullu musdurin khamrin wa kullu khamrin haram. Ustaz, saya minum sikit tak mabuk, haram. Ustaz, saya minum banyak, mabuk sikit je pun sama. Tapi orang liberal kata tak, privacy. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, pendapat saya, Islam liberal bukan Islam. Mereka adalah golongan-golongan yang telah murtad. Itu sebab ulama Indonesia sebut orang murtad dengan orang kafir. Orang kafir kalau buat majlis perkahwinan, jemput kita, harus hukum di kita datang. Ustaz, orang kafir buat majlis kenduri contoh, jemput kita boleh datang tak? Boleh. Harus hukum dia selagi dia tidak mengandungi perkara-perkara yang bercanggah. Ustaz, kawan saya ni kebetulan dia jatuh sakit, dia bukan Islam, boleh tak sejarah? Boleh. Ustaz, dia meninggal, boleh tak sejarah? Boleh. Yang tak boleh mengikut adat-adat agama dia, yang tu ditengang, kecuali orang yang murtad. Itu sebab ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, orang yang murtad haram kita memenuhi jemputan dia, haram kita hadir kalau dia sakit, haram hukum dia kalau kita menghadirkan diri untuk melihat kematian. Jadi orang yang murtad ni, kalau umur dia start daripada 1 tahun sampai umur 40, dia Islam. Umur 1 tahun, umur 41 tahun sampai 50, dia murtad.
Masuk umur 51, Islam bagi dia. Jadi sepanjang 10 tahun yang dia murtad tu, wajib tak dia mengqada'kan puasa dia? Kalau ikut pendapat Imam Malik, dia tak wajib mengqada' semula puasa dia ataupun ibadat wajib yang ditinggalkan sepanjang dia murtad. Kenapa? Imam Malik sebut orang yang murtad ni standard dia, level dia sama taraf dengan kafir asli. Wa na'udzubillah min zalik. Imam Malik sebut murtad saja sama level dengan orang kafir asli. Kemudian mengikut pendapat Imam Syafi'i, orang yang murtad 10 tahun tuntun, kemudian umur 51 tahun dia kembali pada Islam, wajib tak dia qada? Wajib. Kenapa? Sebab dia sebagai satu kifarah untuk dia. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Zaman sekarang ni, kita ni pada akhir zaman, macam-macam benda serangan-serangan pada akidah. Umat Islam hari ni diserang daripada berbagai-bagai sudut, dengan akidah, dengan pegangan, dengan kepercayaan, dengan kefahaman dia tentang agama banyak. Sebab Nabi sebut akhir zaman nanti umat aku ni akan terpecah kepada 73 golongan. Satu daripada dia masuk syurga, yang 72 tu habis. Kita minta biar kita masuk dekat situ. Iaitu apa? Golongan yang sedikit. Baik, yang kedua, iaitu fidyah. Fidyah maksud mengeluarkan satu cupak makanan sasing bagi sesebuah negara. Kita dekat Malaysia, makanan sasing kita beras. Kalau kita duduk London, makanan sasing sana gandum. Ustaz, saya asal Malaysia. Lepas tu saya duduk di London selama-lama ke situ. Kebetulan saya tak boleh puasa. Saya pernah meninggalkan puasa dan saya kena bayar fidyah. Jadi fidyah saya nak bayar, saya nak kena keluarkan beras ataupun gandum. Tengok dekat mana kita tinggal. Ustaz, saya tinggal di London. Kat sana makanan asasi dia apa? Gandum. Keluarkan gandum. Jadi satu cupak ni bersama dengan berapa gram, bersama dengan berapa kilo, lebih daripada setengah kilo, tetapi tak sampai 1 kilo. Setengah kilo 500 gram, 1 kilo bersama dengan 1000 gram. Jadi dia berada antara 600 hingga 700 gram. Ringkasan dia, satu cupak bersama dengan satu katil beras. Mana kita keluarkan beras? Kenapa? Sebab saya ni buat mengqada'kan puasa. Wajib kita keluarkan fidyah. Jadi kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, bila kita keluarkan fidyah makanan, kita nak serah pada orang fakir miskin, bagi dalam bentuk mentah ke atau yang telah masak. Imam Syafi'i sebut yang baik, yang afdal, yang aula kita bagi dalam bentuk telah dimasak. Bang, hari ni saya nak keluar fidyah satu cupak. Saya masak nasi lemak tu, saya bagi ke abang. Besok kita keluarkan lagi. Kenapa? Sebab tinggal saya nak buat nasi Arab tu, saya buat nasi biryani ke apa ke, boleh, tak ada salah. Tapi yang afdal telah dimasak. Supaya apa? Sebab makanan tadi tu kita masak dan terus dimakan oleh fakir miskin. Ustaz, tak sempat nak masak, saya pergi dalam bentuk mentah. Boleh tak? Boleh. Tak jadi salah pun. Tak jadi satu kesalahan. Jadi hukum mengeluarkan fidyah wajib kalau kita ni berlaku apa-apa perkara dalam hidup kita. Satu daripadanya, orang yang tak mampu melakukan ibadah puasa. Ustaz, ni mak saya, ni ayah saya, umur dia dah 87 tahun. Semalam bekas anak murid saya datang rumah, bang, ayah saya tak boleh puasa. Ayah saya dah 78 tahun. Kenapa? Sebab dia selalu kena hypo. Sampai satu tahap kadang-kadang dia punya gula dalam badan tinggal 2.8.
dah gedah sangat, itu pun doktor suruh apa? Suruh injek, ambil ubat insulin pun ada. Jadi boleh puasa tak? Tak boleh. Kalau puasa kan mesti dia hypo. Jadi golongan begini jika sebagian orang yang tak ada kemampuan untuk puasa, tak wajib dia qada, wajib dia mulakan fidyah. Ustaz, saya anak dia, boleh tak saya keluarkan fidyah untuk dia? Boleh, dengan syarat mesti mendapat keizinan daripada dia. Bah, saya tolong bayarkan fidyah untuk abah. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Sebab Islam letakkan syarat fidyah mesti dikeluarkan daripada harta si empunya. Maknanya syarat tu kena minta kebenaran pada dia. Bila lagi tuan-tuan, zakat fitrah, kita nak bayarkan zakat untuk mak ayah kita, boleh. Jangan syarat kena minta izin. Mak, tahun ni orang bayarkan zakat fitrah untuk mak. Kalau mak kata boleh, boleh. Kalau tak, jangan. Kalau kita dah bayar, mak tak payah bayar, orang dah bayarkan untuk mak, okey. Sebab apa? Tu syarat yang telah ditetapkan. Ustaz, mak saya dah meninggal, boleh tak saya bayarkan zakat fitrah untuk dia? Boleh tak? Kalau pernah ditinggalkan waktu hidup, maka boleh. Kalau tak, tak boleh. Jadi golongan yang tidak mampu melakukan ibadah puasa, contoh dah terlampau tua, memang tak larang. Orang ni tak perlu mengeluarkan, tak perlu qada puasa, tapi dia wajib mengeluarkan fidyah. Dan fidyah tu tadi mesti dikeluarkan tahun semasa. Yang kedua, orang yang kena denda, puasa pun kena buat, fidyah pun kena buat. Bila? Kalau lewat mengqada'kan puasa 1445 tertinggal puasa selama 3 hari, sepatutnya puasa tadi tu mesti diqada' tahun semasa. Lewat 1446 baru nak qada' puasa. Jumlah qada' puasa tetap 3 hari, tapi kita kena keluarkan fidyah 1 hari 1 cepat. Kalau 3 hari, 3 cepat. Lewat lagi 1447 baru nak qada' puasa. Jumlah qada' puasa kekal 3 hari, tapi fidyah tadi itu diganti. Lewat lagi 1448, 1449, masih lagi lewat. Jumlah fidyah diganda, tapi qada' puasa kekal 3 hari. Itu sebab kadang-kadang ada orang pergi pusat zakat nak tanya, ni saya pernah tinggalkan puasa sekian-sekian, berapa saya nak kena bayar ni sekian. Bila kalkulate ni jumlah, kita jangan terpanjang. Kenapa? Sebab kita ni lewat. Sebab kita ni lewat. Yang kedua, orang yang sakit, yang tak mampu untuk puasa, ulama membagikan orang yang sakit ni ada 2 jenis. Satu sakit yang tak ada harapan sembuh, satu lagi sakit yang ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh wajib diqada', tak wajib dikeluarkan fidyah. Orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh wajib dikeluarkan fidyah, tak wajib dia mengqada'kan puasa. Ustaz, saya kena cancel, doktor dah pesan kena cancel, tak boleh puasa. Kenapa? Sebab setiap hari kena makan ubat, kalau tak akan timbul masalah. Tak wajib dia qada' puasa, wajib dikeluarkan fidyah. Ustaz, saya ini sakit apa? Kena gastrik. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Ustaz, saya demam. Hari ni memang saya demam, saya kena migraine, saya tak larang nak puasa. Bila nak puasa, kepala saya pening. Sakit tadi tu ada tak harapan untuk sembuh? Ada. Wajib dia qada', tak wajib dia keluarkan fidyah. Ustaz, saya ni kena satu penyakit usus, perut saya tak boleh kosong. Doktor dah pesan kena makan
Sakit tu ada tak harapan tersebut? Ada, tapi tipis. Tak wajib dia qada puasa, wajib dia mulakan fidyah. Baik. Yang ketiga, orang yang bekerja berat sepanjang masa. Kalau bekerja berat, maknanya bangun pagi saja kena bantu simen, angkat batu, naik bumbung, letakkan adik dan sebagainya. Saya mengajar satu tempat dekat Pulau Samak. Ada orang Indon tu, umur dia 57. Dia sebut, "Ustaz, saya ni kerja konten, kerja berat. Saya belum pernah lagi tinggalkan puasa. Saya dah duduk dekat Malaysia ni 10 tahun. Saya belum pernah lagi tinggalkan puasa, walaupun saya ni kerja berat." Saya kata, macam mana buat punya malam? Dia kata, kalau kita ni nak sihat, kita ni dalam bulan puasa pakai baju tangan panjang. Supaya apa? Supaya dalam keadaan panas, bila peluh tu keluar, peluh tu tadi menyejukkan badan, maka dia boleh puasa. Orang yang bekerja berat, kalau boleh puasa tuan-tuan, kalau tanya saya memang respect. Kenapa? Sebab kuatnya daya ketahanan dia. Habis Ustaz, macam mana lah orang yang kerja food panda, yang kerja Grab, bawa motor hari-hari pergi balik atau tu hantar ni? Orang begini wajib qada ke wajib fidyah tuan-tuan? Yang kerja berat, confirm angkat batu tengah-tengah panas, bantu simen, angkat pasir sebagainya. Orang begini tak wajib dia qada, tapi wajib dia mulakan fidyah. Dengan syarat besok pagi dia kena bersahur, dia kena sahur, dan besok tu dia kena berpuasa. Pukul 8 start kerja, pukul 10 masih tahan, teruskan puasa. Sampai pukul 12 tak tahan, harus dia buka puasa. Lepas tu terus start puasa, teruskan. Pukul 2 dah tak tahan, harus dia buka puasa. Kenapa start dia kena bersahur? Sebab nakkan fadilat seolah-olah dia berpuasa. Kalau Ustaz, saya besok kerja berat, memang besok saya kerja berat, saya tak boleh puasa, tak. Islam kata kena bangun. Supaya apa? Supaya kita nakkan pahala puasa. Ustaz, saya kerja berat, tapi saya teruskan berpuasa, dia dapat 2 pahala. Satu pahala puasa, satu lagi menanggung beban penat dia berpuasa. Jadi orang yang kerja bawa Grab, orang yang bawa foodpanda contoh, walaupun dia ni hari-hari berada tengah panas, orang macam ni tak wajib dia fidyah, tapi wajib dia mengqada'kan puasa. Kenapa? Sebab dia bukan golongan orang yang bekerja berat. Ustaz, saya nak puasa tapi panas sangat. Kan minggu pertama, minggu kedua kita panas, dah tak tahan, harus dia buka puasa. Kenapa? Sebab dia berada dalam golongan orang yang tak ada kemampuan untuk meneruskan puasa. Wajib qada, tak wajib keluarkan fidyah. Baik. Yang ketiga, orang perempuan yang hamil ataupun menyusu anak, jika dia berpuasa mendatangkan mudarat kepada anak yang dikandung dan boleh mengurangkan air susu, maka wajib dia keluarkan fidyah. Tapi kalau dia risaukan, dia mengandung, risau kesihatan pada diri dia dan anak dia, maka wajib dia qada dan mulakan fidyah. Fidyah kena keluar tahun semasa, jangan lewat. Kalau lewat, dia akan jadi satu pergandaan. Selesai. Kemudian kifarah puasa. Kifarah puasa maknanya denda. Denda kenapa? Denda sebab melakukan persetubuhan di siang hari. Orang lelaki dan perempuan yang bergelar sebagai suami isteri. Siapa yang kena kifarah tuan-tuan? Suami ke isteri? Atau suami isteri? Ustaz, saya puasa, dia yang mula dulu. Isteri yang kena fidyah, kena kifarah ke atau kita? Suami. Isteri tak. Sebab tanggungjawab tu terletak di atas bahu seorang suami. Kifarah ni
dia kena memerdekakan seorang hamba. Kalau tak mampu, dia kena qada puasa selama 2 bulan berturut-turut. Bila kena qada 2 bulan, maknanya kena strict, mualat. Contoh, bulan ni okey, saya dapat qada puasa penuh. Besok tu nak masuk bulan kedua, saya nak cuti nak 1 hari, tak boleh. Kalau dia ambil juga cuti, maknanya dia kena repeat balik pada awal sampai habis. Kecuali kalau dia uzur, sakit ke dan sebagainya, maka dia tak boleh meneruskan puasa bulan, maka yang tu diberi kelonggaran. Tapi kalau dia sengaja cuti, ambil cuti tanpa ada sebarang keuzuran, wajib dia mengulangi balik pada awal bulan tadi tu sampai genap 2 bulan. Kalau tak mampu juga, wajib pada dia mengeluarkan fidyah. Zaman Rasulullah dulu, ada satu mak Allah ni, dia dah tua. Dia tua, dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, habis laku ya Rasulullah, habis laku." Nabi tanya kenapa? Habis laku ya Rasulullah, habis. Nabi tanya kenapa? Aku ni telah melakukan persetubuhan di siang hari. Aku telah melakukan persetubuhan di siang hari. Nabi tengok dia, bukan orang muda, orang dah tua. Nabi tanya, "Boleh tak kau merdekakan hamba?" "Tak mampu Rasulullah, aku miskin." Kalau hari ni orang tua mengadu, macam ni tuan-tuan, agak-agak orang tua tu kena marah ke tak kena marah? Pakcik tak tahu ke ni bulan Ramadan? Pakcik boleh tahan ke? Kan bulan puasa ni. Itu sebab kita ni tuan-tuan, kerja kita bukan menjatuhkan hukum. Kerja kita cari satu titik persamaan, bukan cari satu titik perbezaan. Bermasalah orang tu, kerja kita bantu dia. Awak tak sembahyang, awak masuk neraka. Awak tak puasa, awak masuk neraka. Islam kata, Nabi sebut tanggungjawab antara seorang Muslim dan Muslim ada 6. Satu daripadanya, bagi nasihat kepada dia. "Ustaz, ni jiran saya perempuan, lama tak pakai tudung." Bukan kerja kita nak jatuhkan hukum pada dia. Tak pakai tudung, salah dia dengan Tuhan. Salah kita apa? Salah kita mengata dia. Itu sebab orang begini, wajib pada kita bagi nasihat. Bukan jatuh hukum. Akak tak pakai tudung, akak besok mati masuk neraka. Salah. Jadi Nabi menyelesaikan masalah umat dengan cara pun, dengan cara penuh diplomasi. Boleh tak kau berikan sambal? Aku tak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu, boleh tak kau puasa 2 bulan turut? Tak mampu Rasulullah, aku ni dah tua, uzur sangat. Boleh tak kau keluarkan fidyah untuk 60 orang? Tak boleh Rasulullah. Kenapa? Sebab aku pun miskin. Bebaskan hamba pun tak mampu. Puasa 2 bulan pun tak boleh. Keluarkan fidyah 60 cupak pun tak boleh. Nabi tak marah. Nabi cari satu solusi macam mana nak bantu dia. Nabi masuk dalam rumah, Nabi keluar balik, Nabi bawa satu tangkai kurma. Nabi kata, kau pergi dekat pasar Ukas ni, pergi tengok siapa orang miskin, siapa golongan tak berdaya, siapa golongan tak mampu, kau bagi dia setiap seorang satu kurma. Ya Rasulullah, kalau kau nak tahu, dekat bandar tu tak ada orang yang paling miskin kecuali aku yang termiskin daripada semua yang ada. Dia pun miskin, tapi aku lagi miskin bagi dia. Dia ni pun miskin, tapi aku lagi miskin bagi dia. Nabi tengok dia, Nabi senyum. Kalau begitu, engkau ambil je lah kurma tu. Nampak tuan-tuan? Nabi, dalam semua sudut Nabi begitu toleransi. Dalam peperangan pun, bila orang-orang Islam, tentera-tentera mujahidin dapat tawan orang-orang kafir, tentera-tentera kafir, ada sahabat mengesyorkan, ya Rasulullah, kami bagi pandangan, boleh tak kita jatuhkan hukuman bunuh kepada tentera-tentera kafir? Kenapa? Sebab mereka ni terlampau zalim dengan Islam.
Dengan tentera pun dia zalim, dengan orang kanak-kanak pun zalim, dengan budak-budak dia zalim, dengan orang tua pun zalim. Nabi kata tak. Nabi gunakan satu pendekatan secara diplomasi. Nabi tanya, kalau kau nak bebas, ada 2 syarat aku kenakan. Satu, kau boleh bayar seberapa jumlah wang sebagai tebusan. Yang kedua, sebelum kau dibebaskan, aku nak setiap orang daripada kamu ambil 30 anak-anak Islam, ajar dia membaca dan menulis. Jika dia berjaya boleh baca dan menulis, maka itu sebagai satu tebusan untuk kau. Jadi tentera kafir tengok, macam ni ke Rasulullah punya cadangan, macam ni ke Rasulullah punya cara pimpinan. Orang tentera kafir yang kena tahu ni ambil, dia didik orang Islam. Akhirnya bila selesai, tentera-tentera kafir ni bukan kata nak bebaskan dia balik memeluk Islam. Kenapa? Sebab minat cara Islam tu dipertontonkan. Itu sebab kita ni tuan-tuan, Islam ni kita beri satu pendekatan, tunjuk contoh teladan yang baik. Apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah gariskan, itu sebagai panduan. Baik, selesai. Baik, saya ambil masa sikit lagi, iaitu amalan-amalan pada hari raya. Satu daripada ini, kita dituntut supaya mandi sunat. Dalam hadis Nabi bersabda, ada 3 perkara sunnah yang mesti dibuat pada hari raya, bukan wajib. Satu daripada ini, mandi. Mandi kenapa? Meraihkan hari raya Aidilfitri. Bila mula? Tengah malam. Baris sampai bila? Besok. Ustaz, saya tak nak mandi. Boleh tak? Boleh. Tapi pada sunnah tu kita tak dapat. Yang kedua, Nabi kata jamah makanan. Kenapa? Sebagai satu simbolik untuk menjadikan keterbalikan. Bulan Ramadan kita tak boleh makan dan minum, tapi pada hari Aidilfitri kita boleh makan dan minum. Jamah makanan, sekurang-kurangnya sebiji kubur. Ataupun kita tak sempat nak makan dekat rumah, perjalanan kita ke masjid untuk solat sunat Aidilfitri, boleh kita makan. Ustaz, boleh tak imam tengah baca khutbah saya makan? Boleh. Yang tak boleh, jangan imam tengah sembahyang kita makan. Yang tu batal. Kenapa? Sebagai simbolik, sebelum ni kita ditegar, tapi hari ni kita diperbolehkan. Itu sebab Aidilfitri haram hukumnya kita berpuasa. Pada bila? 1 Syawal. Yang ketiga, kita ni kena memperbanyakkan bertakbir, bukan tengok TV, bukan makan atau main mengecut. Kenapa? Takbir merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh syaitan. Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau, suatu perintah beliau, bila keluar rumah nak sampai ke masjid untuk solat Aidilfitri, sepanjang perjalanan itu beliau ni sentiasa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Kita membesarkan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Yang keempat, mengucapkan selamat dan mendoakan bila kita jumpa sesama Islam. Bukan kita jumpa, bang, selamat raya bang, maaf saya batin. Tak, itu bukan sunnah. Bang, selamat raya kan? Kosong-kosong, lagi mengarut. Mana ada kosong-kosong? Bang, selamat raya kan? Maaf saya batin. Zaman Rasulullah dulu, ada satu sahabat jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, beliau sebut taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Bermaksud semoga Allah Ta'ala menerima amalan daripada Ramadan kami dan kamu. Rasulullah sebut ya, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita daripada kami untuk engkau. Berkata Watilah, aku bertemu Rasulullah pada raya dan aku katakan pada beliau, ya Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minka. Nabi sebut dia, taqabbalallahu minna wa minka. Itu yang Nabi suruh. Bukan sebut selamat raya, salam Aidilfitri wal faizin, maaf zahir batin, kosong-kosong.
Kita kena kembali pada hadis Nabi, buat apa yang Nabi suruh. Taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Kalau jumpa perempuan, taqabbalallahu minna wa minki. Dia sebut pada perempuan, taqabbalallahu minna wa minki. Kalau perempuan jumpa lelaki, taqabbalallahu minna wa minka, kita sebut taqabbalallahu minna wa minka. Ustaz ramai taqabbalallahu minna wa minkum. Kum tu merujuk pada semua orang. Yang ni kita kena perbarui. Kalau kita buat, maka ganjaran kita pahala. Baik, yang kelima, pakailah pakaian yang terbaik. Bukan maksud pakaian yang paling mahal. Yang terbaik maknanya bersih lah, yang menutup aurat. Bukan pakai pakaian yang terlalu mahal. Kenapa? Takut nanti timbul perasaan hujum, timbul nanti perasaan angkuh, timbul nanti perasaan yang orang tak bersenang. Ustaz, ni saja baju saya, Ustaz, jubah. Bagi saya, inilah jubah terbaik yang saya. Dipersilakan. Yang ditegar, memakai pakaian yang mahal, niat kita berubah semata-mata untuk menghina. Tengok baju aku, baju Melayu import ni, yang tu yang tak baik. Yang ni yang Islam tegar. Nabi kata pakai yang terbaik, bukan yang mahal. Baik, kemudian menukar jalan. Kenapa? Sebab sunnah Nabi suruh arah perjalanan kita ke masjid, pergi jalan lain, patah balik pun jalan lain. Kenapa? Bila kita pergi jalan lain, kita akan jumpa orang lain. Kita patah balik pun jumpa lain. Kenapa? Sebab kita boleh jumpa dengan ramai orang. Jumpa orang ni, kita boleh bermaafan. Jumpa orang lain pula, kita juga boleh bermaafan dan saling mendoa antara satu sama lain. Ustaz, saya sebut selamat raya Ustaz, salah ke salah? Salah ke tak salah, tapi pahala tu tak dapat. Kenapa? Sebab bila kita sebut selamat raya, lebih kurang sama macam bukan Islam. Cina pun sebut kongsi pakcai, orang kafir Kristian pun sebut Merry Christmas. Jadi Nabi suruh buat macam bunyi. Sebab apa? Dijadikan dalam bentuk doa. Taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Itu. Lagi banyak kita jalan, lagi banyak kita buang, lagi banyak doa kita dah dapat. Baik, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kita digalakkan supaya apa? Ziarah. Ziarah untuk apa? Untuk merapatkan hubungan silaturahim. Ustaz, saya nak pergi kubur pada satu syahs. Boleh. Yang salahnya bila? Yang salah kalau kita menjadikan dia satu ketetapan ataupun kemestian. Satu Syawal mesti kubur. Salah. Yang pergi kubur ni pada bila-bila masa. Yang terbaru ni, baca tak satu TikTok, ada satu mak Allah ni, dia pergi kubur ayah ni, dia bagi salam, Assalamualaikum ayah. Lepas tu dia kata dia dengar ayah dia menjawab salam. Mula-mula dia tak perasan. Bila dia rakam tu, balik rumah, adik-beradik dia remind balik tape tu. Dia kata, ada orang jawab salam lah. Kita nak rasa benda tu sebagai benda apa ni, yang sengaja diadakan atau tak. Kita ni kena balik pada Nabi. Nabi sebut kalau kita pergi ke tanah kuburan, bila kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum wahai penghuni ahli kubur, insyaAllah satu nanti kita akan bersama. Orang dalam kubur tu akan jawab. Jadi tak mustahil. Kalau dia mungkin Allah Ta'ala nak bagi keistimewaan pada tentu yang ada ni perkara tersebut berlaku. Cuma kita kena ingat, dari segi hukum kita yang letakkan tetap satu Syawal mesti pergi ke tanah kuburan. Tanah kuburan boleh pergi pada bila-bila masa. Ada orang satu Syawal menangis ke SSA. Salah tuan-tuan. Pergi kubur meratap, jumpa orang meratap, salah. Nabi kata satu Syawal kita ni kena bergembira. Bukan maksud gembira ni sampai lupa diri kita. Gembira maknanya kita ni berjaya melalui bulan Ramadan dengan penuh kejayaan.
kawal hati, kawal perasaan, kawal jiwa, kawal mental kita daripada semua perkara-perkara yang tak digini. Tapi kita silap, kita mulai jamin salah. Sebab dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang suka untuk diperluaskan baginya rezeki ni dan ditangguhkan, yang ni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung atau mengukuh hubungan persaudaraan. Kita nak panjang umur, kena rajin-rajin hubungkan silaturahmi. Kita nak rezeki kita murah, kena rajin-rajin saling ziarah, menziarah. Pergi rumah orang, pergi je, jangan mengatur. Tengok lansir, lansir ni macam tahun lepas je. Tahun ni tak berubah ke? Tu yang silap. Pergi rumah orang kan, alah, air sirap, letaklah air Coca-Cola tu, air Pepsi tu, tu yang silap. Tu yang kadang-kadang satu syawal tu tak membawa apa-apa pun jam. Kita ni disuruh jarang. Apa saja tuan rumah letak, makan je. Jangan bercakap. Tuan rumah langsung gantung lansir, cakap tu mampu, itu dia. Jangan kita persoalkan lansir ni macam tahun lepas ni. Tahun ni tak berubah ke? Silap. Kenapa? Sebab kita tidak menghayati satu syawal. Nabi sebut, barang siapa yang nak rezeki diluaskan, yang nak kematian dia ditangguhkan, maka kita ni kenalah rajin-rajin menghubungkan silaturahmi. Baik setakat hari ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini, selain saya nasihatkan tuan, juga bagi saya menjadi satu pedoman untuk kita sampai bila-bila kita amalkan. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.